جاوى يا هشيم أفراح وتحيا على أنقاضها كتل الرزايا إلهي لا Assalamualaikum kelas. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Okey, semua boleh duduk. Terima kasih Ustaz. Macam mana cuti sekolah baru ni? Seronok tak? Seronok Ustaz. Okey, alang-alang hari pertama sekolah, kita lantik ketua kelas nak? Okey, siapa nak jadi ketua kelas? Angkat tangan. Memandangkan ramai yang angkat tangan ni, kita buat undian lah. Afif, mari ke depan. Okey, jadi bermula hari ini ketua kelas korang semua ya. Aidil, aku tak puas hati lah dengan Afif tu. Aku sebenarnya dulu yang minta jadi ketua kelas. Kenapa dia yang dapat? Yelah, aku pun pelik. Macam mana dia boleh terpilih? Aidil, aku ada plan lah. Lahankan sedikit suara tu. Alah, macam kata nak bising dalam kelas. Dah, nak cakap kat orang pula bising. Assalamualaikum. Astaghfirullah. Kenapa korang semua bising-bising ni? Mana ketua kelas? Afif. Saya lantik awak jadi ketua kelas untuk jaga kelas. Bukan duduk macam tak ada apa yang berlaku dalam kelas. Padan muka kau. Dah balas dah dendam. Ustaz, dia orang ni. Saya dah cakap suruh dia orang senyap. Tapi dia orang tak nak. Kenapa awak tak panggil saya? Saya takut. Ha, Atif, Aidil. Kenapa korang bising? Afif suruh sejak tadi kan? Dia tu Ustaz. Sudahlah tu. Sebenarnya awak dengkikan dengan Afif sebab dia dapat jadi ketua kelas. Ha, cakap. Ya Ustaz. Atif, jangankan awak tak jadi ketua kelas, awak tak hormat Afif. Afif tu pemimpin. Kenalah hormat dia. Atif, dengar apa yang Ustaz nak cakap ni. La tahasadu wa la tabaghadu wa la tadabaru wa kunu ibadallahi ikhwana wattaqullaha la'allakum tuflihun. Dan janganlah kamu saling dengki, janganlah saling membenci, dan janganlah kamu saling membelakangi, iaitu bermusuhan. Jadilah kamu hamba-hamba Allah yang sentiasa bersaudara. Bertakwalah kepada Allah supaya kamu beroleh kejayaan. وتصفو الحياة بنور هداه جمال